Siap dapat sekali dengan beg dia. Jom kita tengok dia punya rail kat dalam. Memang cantik. Round BC rail daripada Sisa. Itu dia geng. Berat cuma 119 gram sahaja. Memang sangat sesuai untuk ultralight casting BFS. Memang sangat sesuai. Dia punya design pun memang cantik. Itu dia. Baik, round DC rail daripada Sisa. Sisa Round Pro. Memang cantik. Dia punya design. Dia punya bearing 6+1 ball bearing. Dia punya gear ratio 7.6. Nisbah 1 untuk gear ratio. Dan juga maksimum drag dia 5 kg maksimum drag. Jadi memang sangat sesuai untuk casting haruan, casting toman, casting sebarau, casting siakap dan sebagainya. Memang sangat sesuai. Kalau buat main di kolam air masin pun memang sangat sesuai. Untuk rear dia memang compact sahaja. Dan lagi satu, siap hadir dengan drag clicker. Dah tak perlu lagi korang nak custom untuk tambah untuk drag clicker dia. Memang cantik dia punya design. Kita tengok pada handle dia, material daripada carbon. Memang ringan. Untuk knob handle dia jenis macam ni memang selesa dipegang untuk kayuhan. Dan rear ni boleh pakai gewang yang ringan dan juga gewang yang berat. Untuk long cast memang padu. Untuk sistem braking menggunakan sistem magnetic braking dekat sini. Dekat sini untuk adjust braking dia, korang boleh adjust. Nombor berapa korang nak adjust tu boleh adjust di bahagian sini untuk sistem braking dia. Untuk design dia memang cantik, memang compact sahaja. Round BC rail yang terbaru keluaran daripada Sisa Round Pro. Memang cantik. Kalau korang dapatkan, boleh dapatkan segera. Siap dapat sekali dengan beg dia untuk kita simpan rail. Harga dia mampu milik sahaja. Boleh dapatkan segera.